Ini adalah kit Thermolift dari kumpulan 3. Di dalam kotak ini, kita mempunyai pelbagai barang-barangan untuk thermochromic dan ecoprint. Mari kita lihat semua barang-barangan. Kita ada toolbox alatan dan bahan, kotak bola pingpong untuk mini game, tukul getah untuk mengetuk bunga-bunga untuk proses ecoprint. Seterusnya, kita ada kotak pensel yang telah siap kami buatkan thermochromic dan ecoprint, dan kita boleh letakkan bekas pensel di sini. Okey, di dalam ini kita ada definisi ecoprint, definisi thermochromic dan gulungan kertas untuk info tambahan. Seterusnya, kita ada sampul surat untuk template, tik untuk sedia bahan ecoprint thermochromic untuk pelajar pembuat sendiri. Di dalam ni kita ada template huruf macam ni X, macam ni V. Okay, kita tutup. Ni untuk template huruf. Okay, seterusnya di sini kita ada langkah-langkah untuk menghasilkan ecoprint dan langkah-langkah untuk hasilkan thermochromic. Okey, ini adalah jenis-jenis bunga yang boleh digunakan untuk ketuk di atas kotak pensel ataupun canvas. Ada banyak bunga sebenarnya kita boleh pakai, macam-macam jenis bunga kita boleh guna. Cuma ini adalah hasil dia lah. Seterusnya adalah alatan dan bahan. Di dalam kotak alatan dan bahan ni kita ada pelbagai barang, seperti yang pertama kita ada medium cat fabric. Okey, kotak yang pertama kita ada cat thermochromic. Kotak kedua ni kita ada bekas untuk mencampur warna. Ini pula adalah kotak pensel sebagai canvas. Di dalam pula kita ada berus untuk gunakan untuk cat thermochromic, selotip, kita ada gunting dan stiker dan pisau. Ini gunting. Okey, seterusnya di luar kotak pula kita ada sediakan botol-botol untuk mini game. Di dalam ni kita akan campakkan bola pingpong, dan bola pingpong yang jatuh ke dalam warnanya akan diambil soalan-soalan yang mengikut warna. Di belakang kotak pula kita ada info tambahan untuk maklumat seni cetak. Kita tarik je dan akan ada maklumat-maklumat tersebut tentang teknik dan sebagainya. Kita masukkan semula dengan golongan dekat tepi kotak tadi. Baiklah, kita simpan semula dalam kotak. Kita susun elok-elok. Tukul ni kita simpan balik. Ni pula bola pingpong yang dalam bekas tadi kita boleh masukkan juga. Lepas tu kita tutup. Itu sahaja barang-barangan yang ada di dalam Thermolift kit.